Karangan bahasa Melayu anak anda nampak biasa-biasa saja? Hari ini, cikgu akan kongsikan 5 contoh ayat pendahuluan bombastik yang boleh menjadikan karangan lebih matang dan menarik. Yang pertama, kalau soalan tanya tentang amalan membaca, kita boleh guna, pada era globalisasi ini, amalan membaca perlulah dipupuk sejak kecil. Bagai melentur buluh, biarlah dari rebungnya, supaya murid-murid dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalau soalan tanya tentang pencemaran alam sekitar, kita boleh guna, sejak akhir-akhir ini, masalah pencemaran alam sekitar semakin membimbangkan masyarakat. Yang ketiga, kalau soalan tanya tentang penggunaan teknologi, kita boleh guna, dalam meniti arus kemodenan, penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan semakin meluas. Yang keempat, kalau soalan tanya tentang penggunaan internet, kita boleh guna, pada zaman serba moden ini, penggunaan internet banyak memberikan manfaat kepada murid-murid. Yang kelima, kalau soalan tanya tentang kebersihan sekolah, kita boleh guna, tidak dapat dinafikan lagi bahawa kebersihan sekolah amat penting untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa. Kalau nak belajar lebih banyak ayat pendahuluan bombastik, sertailah kelas Bahasa Melayu di Pusat Tuisyen Misi Jaya. Kejayaan anda, misi kami.